Teruskan. Saya nak buka lagu Satu Malaysia, boleh? Boleh. Sementara ambil semangat, suntikkan semangat. Boleh. Datuk dah masuk lah. Naikkan Datuk dah masuk. Okey, kalau gitu saya off dulu lah. Aduh. Okey, alright. Assalamualaikum. Khabar semua? Salam, Dok. Mazrul. Salam, Dok. Dengar nak pasang lagu tadi lagu Satu Malaysia ke? Okey, rindu. Zaman bosku semenjak itu tak ada sampai sekarang ni, Tok. Betul. Jadi saya minta izin lah. Boleh? Pasang boleh. Kita warm up dulu. Teruskan. Kotak kau pasang apa kotak kau? Dunia yang berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan telah bukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagah, perpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Mulanya sekarang berjalan dan dilaksana, seia sekata, sehati dan sejiwa, membina masa hadapan menuju kejayaan. Kita semua Malaysia, harmoni saling menghormati. Kita satu agama, kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama, kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Alhamdulillah. Alright. Baik, Tok. Suntikkan semangat tu. Saya sebenarnya rindu tu. Bila tengok muka tu ni, alhamdulillah. Dia terubat sedikit dah. Saya ingat lagi bosku kata kalau Satu Malaysia ni, kalau tengok Sabah tu memang itulah Satu Malaysia. Kalau betul. Semua bangsa boleh bersama. Terima kasih, Tok. Saya beri laluan kepada host. Terima kasih, Badrul. Baik, terima kasih ni Abang Tahir. Okey, Tok, terima kasih Tok kerana hadir untuk malam ni. Saya tak Sama-sama. Badrul. Datuk nak bertahan. Kita pulang lah. Asalkan orang nak dengar kita, bolehlah kita sembang malam ni. Okay. Alhamdulillah, Tok. Lagi sekali, Tok, saya kenalkan, kami ni daripada kami UMNO, Tok, kita dah lama tubuhkan Maxos ni. Dah nak dekat 2 tahun kot. Kita gabungkan semua TikTokers UMNO yang ada, tak kisah dekat Satu Malaysia ni. Kita letakkan satu dan kita mulakan wadah dalam bentuk live macam ni lah, Tok, sebab kita nak dekatkan pemimpin-pemimpin UMNO dengan akar umbi sendiri. Jadi kita boleh sembang santai. Mungkin kalau podcast terlalu protokol,
kita pun tak tahu soalan tu hanya daripada host saja. Ya, jadi macam ni kita banyak kawan-kawan banyak persoalan yang diorang nak tanya. InsyaAllah kalau ni Datuk sudi untuk menjawab, Datuk boleh jawab lah, tak ada masalah. Cuma saya sebabkan saya ni Datuk kita daripada Johannans tu Nah, ya saya pun sama Johannian. kita sebenarnya sejarah dia satu sekolah sebenarnya dengan Datuk ni. Satu bas sekolah. Satu bas sekolah. Aduh. Pakcik Borhan tu agaknya tak tahu. Saya ingat lagi ya Pakcik Borhan tu. Dia bawa lagi teruk dari bas mini tu, boleh tergolek. Itu sejarah dia lah kan. Itulah cerita dia. Tok dari segi, boleh tak diorang ni nak tahulah, nak kenal jugalah Datuk ni. Boleh secara ringkas tu kenalan sikit. Okey, sekarang ni saya ketua bahagian UMNO di Langkawi. Saya anak ketiga daripada keluarga bosku. Sekarang ni 3 daripada keluarga bosku aktif dalam politik. Yang sulung abang saya, Datuk Niza, dia di sini Pekan, dia Exco DUN di Pahang. Dan adik saya Exco Puteri di Lembah Pantai, dan saya jugalah aktif dalam UMNO di Langkawi. Selepas apa yang terjadi pada bosku 23 Ogos 3 tahun yang lalu, ya, semua daripada keluarga bosku ni dah tergerak lah untuk bersama dengan UMNO untuk kita bantu parti kesayangan bosku ni supaya legacy dan jasa-jasa bosku boleh diteruskan. Dan apa yang diharapkan oleh bosku tu, yang setahu saya tu belum tercapai. Bila kita kalah tu, banyak yang projek-projek mega dan inisiatif yang besar yang bosku nak jalankan. Yang contohnya di Sabah ni, Pen Borneo. Bila kita ingat Sabah ni, kita ingat Pen Borneo lah, projek yang terlalu mega lah. Ini daripada visi dan idea bosku sendiri. Bila dia lihat macam mana nak bantu keluarga rakan-rakan di Sabah ni, cuma satu projek yang betul-betul yang boleh ubah landscape Sabah, iaitu Pen Borneo, di mana Sabah dan Sarawak boleh dicantum Pen Borneo melalui satu projek mega ni, dan boleh terus ke Brunei sekali. Dengan projek ni, semua boleh merasakan faedah daripada bantuan kerajaan ni, because dia akan menjadi satu pembangkit ekonomi daripada yang paling rendah dan yang paling tinggi dalam rangkaian ekonomi. Dan kita boleh tertanya di KL ni, di Semenanjung banyak tol kan, ada kadang yang komplain kenapa Malaysia ni banyak tol dan di Semenanjung ni banyak tol. Tapi Pen Borneo ni paling satu projek yang agak menjadi kekangan bajet lah dalam segi kos dia, dan betapa besar projek highway ni. Tapi bosku pastikan tiada tol untuk Pen Borneo ni, sebab kalau ada tol, dia akan merosakkan objektif Pen Borneo ni. Jadi dengan inisiatif bosku nak cari dana dan planning satu-satu, dan akhirnya bila projek mega ni, dia bukannya yang Semenanjung yang buat. Kita tak ada hantar company GLC atau syarikat Semenanjung, yang orang-orang Sabah dan Sarawak dapat construction company dari sana dapat faedah untuk kerja-kerja projek construction Pen Borneo ni. Dan malangnya lah, tapi hari ni belum tercapai lah, sebab ada benda-benda yang berlaku selepas kita kalah. Dan tapi kita nampak yang apa visi bosku tu dah hampir sampai, dan kita nampak impact dia sekarang. Dan bukannya Pen Borneo lah, banyak ada projek-projek bosku. Bila bosku dah di dalam, malangnya baru orang boleh nampak, oh inilah jasa bosku yang
kita boleh lihat sendiri dan rasakan. Okey Tok, sebelum kita ke Sabah juga nak tanya Oh, juga okay. dengan bosku. Semua nak tanya ni Tok sebenarnya. Bagaimana keadaan bosku sekarang Tok? Tahap kesihatan dia. Kan, sebab rasanya Datuk yang selalunya ahli keluarga kan yang tahu. Dan juga diorang nak tahu jugalah maksudnya sekarang ni apakah ada tak apa-apa ayat-ayat yang terakhir yang bosku bagi pesanan untuk sampaikan kepada akak umbi ke kan, boleh tak Tok? Share sikit. Saya kebetulan baru je bersama bosku Isnin lepas. Dia kena jadi saksi di Mahkamah Shah Alam untuk kes Tommy Thomas ni. 2 hari pendakwa nak jadi saksi utama. Jadi macam-macam mahkamah lah dah pergi. Kita dah pergi Putrajaya, dah pergi Jaduta dengan Shah Alam. Tapi Alhamdulillah dia masih segak dan semangat. Yang bila saya jumpa beliau, dia masih fikir pasal rakan-rakan dia di Sabah. Dia minta kita bantu. Memang bila dia fikir kat Sabah ni kan, dia banyak ada memori yang indah lah, yang kita katakan, yang waktu dia turun di sana. Orang Sabah ni dengan bosku ni kira akrab sangat lah. Saya tak pernah nampak seorang PM atau bekas PM yang rapat dengan Sabah macam bosku ni. Dan orang kata, yelah ada banyak versi pasal bosku ni. Jadi ada orang kata bosku ni datang daripada Sabah juga. Gelaran bosku ni. Jadi apa yang dia pesan, yang memang dia nak tengok UMNO ni menang di Sabah. Dia apa yang dia kesal sekarang, dia tak boleh bersama dengan rakan-rakan yang memerlukan dia, yang ingin dia bersama. Dan di Sabah pun ada ramai daripada golongan Bugis. Bugis keluarga kita pun daripada salah sila Bugis. Jadi waktu tu pun yalah, bosku pun banyak bersama mereka, dan ramai yang rindukan beliau. Baru-baru ni saya di KK pun, mana-mana saya pergi pun semua minta kirim salam ke bosku, sampai saya pun terlampau banyak saya nak sampaikan salam untuk bosku. Tapi semangat dia luar biasa lah. Kalau kita tengok, kita belum merasakan dalam Kajang tu 3 tahun lebih, dengan macam-macam dugaan masih lagi dalam, kena pergi turun mahkamah. Bulan depan ada keputusan 1MDB akhir Disember 26, dan juga addendum tu nampak macam masih dipermainkan lah, sebab masih di-appeal oleh AG. Sepatutnya tak ada appeal lah, macam Sabah ni diorang tak appeal pun. 40% daripada federal untuk Sabah dia tak appeal. So, and then lebih kurang sama lah, tak perlu di appeal. Tapi nak buat macam mana? Ada yang mungkin masih yang tak menyokong atau cuba menghalang untuk bosku bersama dengan kita. Patutnya yang ke Sabah ni bosku lah untuk lead Sabah balik, supaya balik ke UMNO. Benda GRS ni takkan berlaku lah kalau saya lihat bosku masih dengan UMNO. Tapi nak buat macam mana? Keadaan masih sekarang adalah masa untuk muka-muka baru untuk ke depan. Dan kali ni di UMNO saya nampak 80% daripada calon muka baru. Jadi inilah masanya kita tunjuk, walaupun semangat bosku bersama kita bolehlah berjuang di Sabah untuk kita menangkan UMNO di sana. Dan Datuk, kalau ikutkan sejarah bosku daripada 2009 ke 2018, beliau merupakan antara Perdana Menteri yang paling kerap turun ke Sabah, Datuk.
Dan itulah yang kita orang kata daripada fakta, sebab ramai pun yang bercakap berkenaan dengan itu kan. Bosku selalu turun sabar dan itulah antara salah satu faktor. Dan kalau kita tengok isu berkenaan dengan keselamatan Eskom dengan S-Zone, banyak orang kata diorang rasa dengan tertubuhnya sewaktu zaman bosku tu, keselamatan rakyat Sabah lebih terjamin, terutama di Pantai Timur. Dan bagaimana Datuk tengok tu berkenaan dengan perkara macam ni? Ya, kalau sekarang orang Sabah mungkin rasa Semenanjung tak memberi dana yang cukup atau bantuan yang cukup. Tapi kalau kita bayangkan waktu bosku, dialah yang saya ingat lagi waktu Lahad Datu tu, beliau lah yang menjadi Commander in Chief lah dan PM waktu tu, yang memastikan Lahad Datu tu selamat dari apa-apa ancaman. Dan askar-askar pun bukannya sangat daripada polis yang dari Sabah, tapi Semenanjung. Kita kena faham, bila dalam satu Malaysia ni, Sabah dan Sarawak, susah dan senang kita bersama. Dan bila ada ancaman daripada luar tu, baru saya faham dan saya nampak askar-askar Melayu, askar Malaysia mempertahankan Sabah ni macam yalah dengan nyawa sendiri supaya pastikan Sabah ni dalam Malaysia ni tetap aman dan tak ada isu. Membayangkan waktu tu kena berperang dengan orang luar sampai tembak-tembak lah, boleh bermati-matian, tapi dalam waktu bosku dia dapat selesaikan dengan baik. Dan juga kita tubuhkan Eskom. Ada suatu ketika dulu bila kita pergi Sabah ni, orang boleh kata takutlah nak pergi Sabah sebab takut kena colik lah, takut pergi pulau pun kena ada orang kidnap lah kan, macam-macam. Jadi saya ingat waktu tu, dan sebab kita cepat dengan tindakan bosku dengan MKN dan seluruh pasukan lah, polis dan tentera, terus dalam masa yang singkat stigma yang menjadikan Sabah tu bahaya tu hilang. So sampai orang dah boleh kata Sabah tu dah selamat untuk pelancong, untuk ekonomi dan untuk buat bisnes. Jadi inilah semangat satu Malaysia yang bosku bawa, yang kalau mungkin kalau tak buat dengan baik mungkin menjadi lagi teruk, kalau ada banyak kemungkinan. Tapi alhamdulillah waktu bosku tu banyak yang dapat dibuat oleh bosku untuk menjadikan Sabah ni terus aman. Dan sampai hari ni macam Badrul katalah, bosku dengan Sabah ni cukup akrab. Saya rasa ni bila yalah kita bercakap terus terang lah, kadang kita dari Semenanjung ni mungkin tak kerap tak pergi ke Borneo. Tapi bosku ni memang Borneo, Sabah dan juga Sarawak. Bayangkan kalau Sabah aja mungkin ni mungkin ada orang bias. Tapi Sabah dan Sarawak boleh dua-dua kata yang walaupun UMNO tak ada di Sarawak, semua sayang dengan bosku sebab dia cukup akrab. Dan banyak bantuan projek-projek yang bosku buat ada impak yang besar kepada orang Sabah. Dan sampai hari inilah orang boleh ingat kepada bosku. Selain daripada tu Tok, mungkin juga sebab fokus bosku kepada pembangunan luar bandar ketika tu melalui KKLW, Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Dan sebab itulah di luar bandar waktu tu mulalah dapat elektrik, jalan raya yang baik, sedikit baik dan bahan yang agak baik juga. Sebab itulah mungkinlah Datuk antara salah satu faktor yang saya rasa sampai ke pedalaman pun orang bercakap berkenaan dengan bosku tu. Dan boleh Datuk cerita sikit tu yang itu pula. Kalau untuk bosku
benda-benda asas macam air dengan elektrik. Hampir separuh bilion waktu dia PM dia bagi kepada Sabah untuk teruskan naikkan taraf electricity dan air waktu dia jadi pemimpin PM. Jadi untuk dia tak fikir pasal jumlah bantuan atau berapa banyak wang disalurkan untuk dia bila benda-benda asas ni macam air, macam elektrik, hampir setengah bilion dia kasih, dan dia tak ada fikirlah macam itu terlalu banyak atau susahnya nak cari wang ni, tapi untuk dia kena pastikan untuk benda-benda asas ni dan berapa banyak yang diperlukan disalurkan kepada Sabah. Jadi saya ingat lagi yang satu projek yang agak besar yang susah nak cari dana, tapi bosku berjaya, beliau berjaya untuk dapatkan 1 bilion ringgit untuk naikkan taraf sekolah-sekolah daif di seluruh Sabah Sarawak. Dan Sabah waktu tu kalau kita bandingkan dengan sekolah daif di Semenanjung sangat-sangat teruk, sangat teruk. Tapi nak keluarkan 1 bilion untuk nak naikkan taraf seluruh Sabah tu, jadi benda-benda macam tu kita tak baca setiap hari lah. Kalau waktu zaman bosku lah, kita nampak yang seorang pemimpin yang berani, bukannya nak retorik aja cakap kita nak bantu, tapi bila nak buat satu perubahan untuk sekolah-sekolah daif di Sabah, 1 bilion ringgit diturunkan, dan baru nampak impak yang betul-betul besar kepada orang Sabah. Dan mungkin sebab benda-benda inilah yang orang Sabah boleh ingat kepada jasa bosku dan apa yang dia telah lakukan untuk rakan-rakan kita di Sabah. Okay, alright. Tok, kita ada sahabat-sahabat juga bagi bawah kita ni. InsyaAllah diorang pun ada soalan-soalan. Ni ada dia Alan Mavius, Tahir Long. Okay, silakan. Siapa nak bertanya soalan kepada Datuk, kita alu-alukan. Boleh buka mic Abang-abang, kakak-kakak. Kat bawah tu. Teruskan Abang Aiden dengan Tai Long tu. Abang Alan ke Abang Tahir ke nak tanya soalan? Dan Datuk, bagaimana kita nampak pemuda pula Datuk dekat di Sabah ni Datuk? Kalau kita tengok momentum untuk pemuda, calon kita ada lebih kurang dalam 5. Lebih kurang 5 calon pemuda, dan kinilah mungkin debut untuk beberapa pemuda yang mungkin pertama kali untuk menjadi calon kali ini. Ada tempat yang agak sukar untuk kita lihat mereka menang, tapi ada yang juga yang ada peluang yang baik. Kita baru ada mesyuarat online tadi, jadi kali ini saya nampak memang anak muda di seluruh Sabah menjadi penentuan utama kepada calon-calon yang bertanding di Sabah kali ini. Ramai daripada anak muda dah boleh mengundi, dan apa yang anak muda lihat sekarang ni mungkin ada kelebihan pada pemuda, sebab ramai pada anak muda dan Sabah yang saya tahu nak dan mahukan calon anak muda supaya ada muka-muka baru, dan kita lihat dah jadi satu peralihan zaman di mana dulu mungkin kita lihat banyak pada orang lama yang memimpin dan terus menguasai kursi-kursi di Sabah. Tapi kali ini banyak daripada anak muda ke depan, dan saya rasa inilah peluang pemuda-pemuda baru kita untuk masuk gelanggang, dan saya harap
Saya tahu tim-tim Esko, tim-tim pemuda saya semua tengah bertukus lumus untuk menangkan calon-calon pemuda. Memang semua daripada Semenanjung dah mula camping di Sabah, dah mula cakap Sabah lah. Okey bah. Mana Tapi betul lah. dah beralih cakap Sabah. Yang buka cawangan di Sabah sudah. Jadi tapi yalah, ada setengah-setengah tempat tu memang ada agak suka cabaran dia. Jadi kita tengoklah dalam satu minggu ni mungkin ada perubahan yang lebih positif kepada calon-calon kita. Okay, alright. Sahabat-sahabat lain silakan, siapa nak ni boleh buka mute. Okay, Datuk. Soalan. Assalamualaikum, Datuk. Sorry, minta maaf, boleh kenalkan sikit sebab saya pun baru sini. Kalau sebelum Okay, saya BN kami serta ataupun akaun lain Daan, salah satu admin daripada kami UMNO Official ni lah. Saya Okay. daripada Melaka, bahagian Kota Melaka. Oh, betul. Okay. Okay, Tok. Kalau kita tengok apa yang bosku buat di Sabah tu dengan yang tong air biru apa semua segala macam dengan Pembonyo lah apa. Adakah apa yang jasa bosku buat hari ini akan mempengaruhi rakyat Sabah untuk membantu memenangkan Barisan Nasional? Kita lihat apa yang bosku dah buat dalam kerajaan dan waktu dia Barisan Nasional dan UMNO. Ini adalah satu bukti yang kukuh, that orang sekarang tengah menuduh yang bawah parti Semenanjung ni diorang tak dapat lebih. Mungkin lebih baik untuk mereka memberi undi kepada parti-parti yang asal dari Sabah. Tapi perbezaan yang besar yang saya lihat, yang parti-parti baru ni, diorang tak ada track record. Diorang macam lebih kurang setahun jagung lah. Kita tengok diorang ni baru-baru diorang daripada orang Sabah dan keluarga mara ramai untuk mereka bertanding. Bebas pun ada yang bertanding because mereka rasa ramai yang daripada keluarga mereka. Tapi apa yang menjadi penentuan yang daripada UMNO dan Barisan Nasional adalah kita sebagai satu pasukan tahu macam mana nak membangun satu negara ni. Dan waktu Sabah di bawah UMNO, banyak kerjasama yang besar telah dilakukan supaya Sabah terus membangun. Dan bukti yang terutama lah, waktu bawah kepimpinan bosku dan waktu dia menjadi PM atas parti UMNO, Sabah terus dimajukan, tak pernah dilupakan. Dan kita lihat bosku sentiasa mencari jalan untuk macam mana nak membangunkan rakan-rakan kita di Sabah ni. Sabah ni besar dan banyak cabaran, dan kita pun lihat semakin lama waktu hari ini bajet tu menjadi satu kekalan yang besar. Semua nak bajet yang besar, dan lagi-lagi nak Petronas beri lebih kepada setiap negeri. Sekarang setiap negeri ada permintaan yang tinggi. Tapi macam kita bincang, apa yang bosku lakukan ni, bila saya jumpa di bawah di akar umbi dengan orang Sabah ni, mereka tak boleh nafikan yang bosku adalah PM yang kalau tak terbaik, antara terbaik lah untuk orang Sabah. Dan mereka merindukan zaman tu. Dan kita tak boleh menjanjikan benda yang sama, tapi kita boleh menjanjikan bawah UMNO ni, kita boleh ada pencapaian yang lebih kurang
kalau tak sama, ada hampir sama yang boleh memberikan pembangunan yang cukup baik untuk Sabah ni. Jadi saya harap kita pengundi-pengundi yang di luar yang mendengar undi atas perasaan rasional yang boleh mendapat calon yang boleh memberikan servis yang membawa kepada pembangunan dan bukan pengundian secara emosional, yang mungkin ramai daripada parti-parti Sabah ni cuba menguasai emosional rakan-rakan di Sabah supaya mereka meraih undi. Tapi akhirnya bila diberikan peluang, apa yang kita lihat macam di Semenanjung, diberikan peluang, akhirnya menjadi calon DUN atau MP, akhirnya tak berfungsi. Macam-macam alasan diberikan. Tapi sebelum tu, mereka janji macam-macam. Tapi bila dah diberikan peluang, mereka pun tak tahu macam mana nak membangunkan negeri Sabah tu. Okay, alright. So, Bailen, silakan. Ada soalan. Okay, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Saya daripada Bandar Tun Razak, UMNO Bandar Tun Razak. Oh, bandar atuk saya. Okey, saya sekali pertama kita berjumpa Tok masa pilihan raya kecil di Kajang. Oh, jauh, lama dah dah. Lama, dan masa tu Datuk datang melawat PDM saya ketika itu. Masya Allah. Terima kasih, ingatlah. Dan kadang-kadang orang kata tak ada bukti tu kan. Saya bagi bukti lah supaya orang ingat benda ni nyata. Kan? Ada bukti lagi. Masya Allah. Tutup gambar Datuk dengan saya. Dia ini dah prepare dah ni. Saya tak prepare. Tu buktinya saya berjumpa Datuk buat kali pertama ketika PRK di Kajang. Aduh. Okey Tok, soalan saya ada dua. Pertamanya ialah apa komen Datuk sebagai seorang pemimpin dekat bahagian dan juga lah orang kata anak bosku ni bila kali pertama apabila Barisan Nasional atau UMNO bersama dengan Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan. Pandangan Datuk. Okey, satu. Yang kedua, saya melihat isu-isu yang di mahkamah ni, saya rasa seperti seolah-olah mereka macam tidak mahu melepaskan bosku. Saya nampaklah daripada permulaan sampai sekarang ini. Dan bermacam-macam mereka sabitkan pada bosku itu ini sebagainya. Saya tak tahu adakah ini satu dipanggil ke satu dendam politik ataupun sebaliknya. So sebagai Datuk, sebagai anak bosku, Datuk melihat kedua-dua perkara ni. Yang pertama, apabila kita kali pertama bergabung dengan Pakatan Harapan yang dalam tu ada DAP dan sebagainya. Kemudian apa pandangan bosku ketika Datuk berjumpa dengan bosku, adakah dia bersetuju atau sebagainya. Dan kedua, tentang kes yang masih berlaku di mahkamah seolah-olah seperti tidak ada keadilan untuk bosku. Itu je Tok. Okey, terima kasih Alan. Dah bersedia dengan gambar saya lagi tu. Cukup luar biasa. Terima kasih simpan kenangan kita bersama untuk perjuangan yang lama. Untuk soalan pertama, memang ini sejarah Barisan Nasional tak dapat tubuhkan kerajaan sendiri. Dan kita walaupun dalam kerajaan, kita menjadi satu gabungan parti yang bukan majoriti. Dan jadi kita adalah gabungan yang kecil dalam parti yang ramailah parti dalam gabungan DHPN ni. Bukan satu dua parti, adalah lebih daripada 12 lah. Jadi kita harus terus terima realiti yang kita lebih baik bersama dalam kerajaan daripada kita menjadi pembangkang. Bukan kata yang UMNO tak bersedia atau
tak sanggup jadi pembangkang. Tapi kita sebagai parti yang dah lama bersama kerajaan, lama menerajui pucuk pimpinan, dan inilah macam mana UMNO boleh menunjukkan kebolehan dia dalam membantu balik rakyat. Dan walaupun dalam PRU yang lepas ramai yang menolak UMNO, tapi apa yang saya lihat kali ni, sekarang semua parti dah terbukti, semua dah diberi peluang untuk menunjuk kebolehan masing-masing, dan ada juga peluang untuk pemimpin-pemimpin utama dalam semua parti untuk tunjuk kebolehan masing-masing. Dan apa yang terbukti, bila jadi pembangkang tu senang, senang nak kata macam-macam, senang nak janji bulan dan bintang. Bila nak menerajui kerajaan ni, nak membangunkan negara ni, susah. Dan senang je kita nak merosakkan negara ni kalau salah kita buat keputusan dan salah menjadi pemimpin. Dan cepat aja kita lihat daripada hutang negara dulu, pada waktu Bosku 600 bilion, orang dah kata Malaysia dah nak bankrupt dah. Sekarang 1.2 trilion bang. Kita kalau tak break up tu, kita dah boleh dah tak pinjam IMF. Tapi kita masih boleh berdiri kuat, dan saya lihat ke depan ni tak ada satu parti yang mungkin boleh menjadi majoriti macam yang lama, macam dulu. Jadi untuk saya rasa saya pemimpin yang bukan daripada generasi yang lama. Jadi untuk saya lihat untuk ke depan kita kena cari kesamaan dalam politik, di mana untuk kebaikan rakyat. Kita dalam English kita kena cakap agree to disagree. Dalam orang Melayu ni dah berpecah ke pelbagai parti. Dah banyak parti orang Melayu, dan juga dah ada macam-macam parti baru. Dan tengok Sabah ni, dengan habis BN kalah, baru banyak parti baru muncul. Jadi ini sebenarnya tak baik, bukan tak baik, tapi it's not good untuk masa depan Malaysia, bila terlalu banyak pecahan berlaku dan lebih banyak parti politik, lagi susah kita nak bersama. Jadi dulu tu kita tahu kan berapa kerat je parti politik. Jadi untuk ke depan, untuk saya haraplah untuk dengan anak-anak muda daripada parti-parti lain, kita kena cari kesamaan. Kita lawan dalam arena politik, tapi biarlah waktu PRU dengan PRN. Lepas tu kita kena fokus balik untuk kita bangunkan negara. Sebab kita dah jauh ke belakang, bila kita dah hilang kerajaan yang lama. Kita nak bentuk visi dan arah baru. Agak sukar bila kita setiap kali tukar pemimpin, setiap kali tukar parti yang menjadi kerajaan. Satu hari kita jalan ke sini, satu hari kita jalan ke sana. Jadi untuk saya, walaupun susah kita nak terima bersama pihak, tapi ini adalah satu step kepada kematangan politik, di mana kita kena cari titik persamaan. Bukan kita nak cari lagi salah yang lepas. Walaupun ada juga yang untuk saya kan, kalau kira apalah orang tak kata pasal Bosku dulu, macam-macam daripada mungkin waktu tu BN lah kerajaan kan, dan yang lain tu yang buat pembangkang dan macam-macam lah, video, cerita, sampai keluarga pun kena tomahan kan. Tapi yalah, tomahan tu dah berlaku. Apa yang kalau inilah kehendak rakyat yang sampai Bosku jatuh, dia dah jatuh, dan dia pun dah bayar
dia dah masuk penjara dan bayarlah padah yang orang nak lihat. Dan sekarang ini kita harap orang boleh ingat balik lah apa yang bosku buat ni sebenarnya untuk rakyat sebenarnya. Dan mungkin dia salah kepercayaan kepada orang-orang tertentu, tapi janganlah sebab tu bosku aja yang disalahkan. Memang tak adil. Saya lihat bila ke soalan yang kedua ni, bila saya melalui proses mahkamah daripada awal sampai ke hari ni, orang kata yelah bosku ni mesti tak sangkut punya dalam tak kena punya, tapi dia kena, dia masuk kadang. Orang lain berani nak cakap yang sampai beliau sendiri daripada jadi PM, bekas PM, sampai sanggup terima padah dan masuk ke Kajang. Jadi sekarang ni sudah-sudahlah bosku pun dah dalam apa pun kesalahan beliau, dia membayar dengan badan sendiri. Kita tak tahu apa perasaan beliau yang bila dalam 3 tahun lebih di Kajang. Ini bukan bab siapa salah atau dia patut di penjara atau tak, tapi dia dah bayar apa yang dah dikenakan oleh beliau. Dan sampai bila lagi orang nak buat jahat dan tak berikan peluang untuk beliau mendapatkan keadilan untuk dia. Bila kita kata orang lain dalam keadaan yang sama tak dapat keadilan, dan sekarang ni waktu bosku pun dia orang tak buat benda yang dia ada peluang lah untuk berikan keadilan, tapi tak dibuat. Dan bosku dengan jasa beliau pun tak diberikan keadilan. Jadi untuk saya, ya, mungkin ada yang bersubahat, dia mungkin ada motif yang politikal, tapi sudah-sudahlah bosku pun dah 3 tahun lebih. Dia pun bukan orang muda, dia bekas pemimpin. Macam saya kata, kita kena lihat ke kematangan politik. Jadi kalau tuan-tuan semua ada ayah, kalau kita lihat ayah kita yang masuk dalam penjara, manalah anak nak sanggup lihat sampai bila ayah kita sendiri dalam penjara. Mestilah kita nak perjuangkan keadilan untuk ayah kita supaya satu hari salah apa pun ayah kita, dia tetap ayah kita. Jadi kita nak keadilan tu wujud di dalam Malaysia. Untuk saya, bila saya lihat kes bosku ni, saya sedih sebab negara yang saya sayang ni tak wujud keadilan. Kalau bekas PM pun tak boleh ada keadilan yang baik, macam manalah dengan rakyat orang biasa. Jadi untuk kita satu keluarga, kita terus usaha supaya untuk bosku, asalkan rakyat bersama dia, rakyat faham dia, sayang dia, itulah menjadi satu kekuatan untuk beliau, untuk dia terus lawan cabaran dan dugaannya melalui beliau. Okey, alright. Sahabat-sahabat yang lain, silakan. Kim. Ya, terus. Kim, boleh ke? Dah buka mic tadi. Okey, Abang Nizam. Waalaikumsalam. Okey, Datuk. Saya ni adalah salah seorang daripada kami Gen Najib Razak, bawah Dwari Ishak. Jadi saya ada beberapa soalan. Dari mana? Sorry, saya tak dengar tadi. Saya dari kami Gen Najib Razak. Oh, Gen Najib Razak. Okey. Dwari Ishak dulu kan dah buat satu kumpulan. Jadi saya satu orang lah. Jadi saya nak tanya satu dua soalan lah. Mengenai salah satu ialah Plan Borneo. Plan Borneo tu kita tahu Datuk Najib yang membinanya kan. Tapi usul tu dah dibincangkan pada tahun 1989 kalau tak salah saya, di dalam Dewan Rakyat, dan dicadangkan dikata akan dibina pada tahun 1997.
Tapi akhirnya yang bina Datuk Najib. Jadi soalan saya tu, kenapa masa kita kalah dulu, Mahathir tak sambung projek tersebut? Itu pertama lah. Okay. Yang kedua, saya tahu Datuk, saya duduk di Bandar Tasik Puteri, kawasan di Rawang. Pernah satu kali ketika Datuk Najib datang di satu sekolah di Kundang. Kemudian kami bawa dia jumpa tunjuk satu jalan. Dengan sekelip mata je dia luluskan beberapa peruntukan dan hari ini dah siap jalan daripada Kundang ke Tasik Puteri melalui jalan untuk laluan penduduk Bandar Tasik Puteri. Jadi saya tanya tu ya, kalau itu mudah masa zaman Datuk Najib, senang memberi bantuan sumbangan untuk fasiliti untuk prasarana rakyat. Malahan saya juga tahu pihak-pihak daripada masjid dan surau yang minta bantuan kepada Datuk Najib, begitu mudah Datuk Najib meluluskannya. Jadi kenapa hari ini tu orang yang mesti tu orang ada rakyat yang pandang hina, yang pandang keji, sedangkan orang yang buat baik inilah orang memberi naratif yang sangat buruk. Saya boleh tahu siapa yang buat laporan ke DOJ tu, tapi saya tak nak cerita kat sini lah, kan? Pasal saya pun dah berasa orang tu pun dia tak nak jawab, tapi tak apalah, itu dia punya pasal lah. Jadi itu ya soalan dua, saya bagi dua soalan tu Datuk. Okey, terima kasih. Terima kasih Nizam. Najib Razak yang masih setia dengan ayahanda walaupun beliau di dalam. Ramai daripada rangkaian ayahanda ialah walaupun susuk beliau tak bersama, tapi perjuangan tu ya masih ada bersama Nizam dan rakan-rakan. Jadi saya jawab yang kedua dululah. Saya tak tahu kenapa orang nak menghina apa yang bosku dah buat untuk bantu ramai daripada rakyat Malaysia. Tapi saya boleh kata tak semua pemimpin macam bosku bila dalam saat nak membantu orang. Zaman nak cari, saya ingat lagi kalau pintu bosku di Putrajaya tu atau sampai rumah lah, macam-macam orang, ramai penuh, sampai kita keluarga pun kena tunggulah, kita kena kasih ruang kepada ramai yang memerlukan bantuan masa bosku. Kita faham, tapi tak ada lagi lah dalam zaman ini yang kita lihat satu pemimpin tu yang saya tahu untuk bosku kalau dia nak membantu tu, dia tak fikir dua kali. Dia nak pastikan bantuan tu sampai. Kadang kalau rumah tu rosak tu, kalau boleh esok dah terus dah ada orang datang baiki. Itulah semangat dan betapa cepat bosku nak, kalau hasrat dia nak membantu tu, dia pastikan bantuan tu tak payahlah nak remeh-temeh lah, nak isi borang lah, nak ada orang siasat lah ke apa. You datang ke bosku esok hari tu lah, dengan minit, dengan sokongan bosku tu, esok hari lah sampai bantuan tu. Kalau boleh semalam lagi nak sampai bantuan tu. Itulah beza bosku dengan pemimpin-pemimpin lain. Orang lain mungkin tak berani, ni betul ke, orang nak minta bantuan ni ke, atau macam-macam lah syarat dan sebagainya. Tapi untuk bosku, apa-apa masalah, apa-apa isu rakyat, kalau nak cari seorang pemimpin yang nak membantu dengan satu ikhlas, dengan kedua secepat yang apa yang bosku lakukan, dengan apa kuasa yang ada ke beliau, yang ada dengan beliau, dia gunakan kuasa tu dengan tulus untuk terus membantu rakyat dengan cepat. Itulah mungkin di mana setengah pihak menyalahgunakan kepercayaan bosku kepada mereka yang bosku, saya tahu ada hasrat yang
yang ikhlas nak membantu rakyat dengan orang Malaysia. Kerana dia dengar ada benda yang baik dan positif, tapi sebaliknya dengan apa yang telah disokong oleh bosku, mereka buat benda lain. Warna MBB contohnya lah, Dan itulah menjadi padahnya. Dan akhirnya kalau kita percaya kepada apa yang difitnah oleh orang, inilah yang berlaku. Yang akhirnya orang kata, ya, zaman bosku adalah zaman yang terbaik dan kita rindukan zaman dahulu. Tapi malangnya bila waktu bosku membantu rakyat dan ada golongan yang mengambil kesempatan untuk menjaga kepentingan masing-masing. Jadi balik kepada Plan Borneo ni, memang saya dengar dulu Plan Borneo dah lama dirancang. Dah banyak kali keluar masuk, tak dapat dilaksanakan. Setiap kali, yalah, projek mega, banyak bilion. Siapa yang berani nak luluskan projek yang mega macam hari ni, jangan cakap lah saya tak percaya dengan apa-apa keadaan dengan politik kita macam ni. Kita nak tengok satu projek yang mega, saya tak percaya kita ada pemimpin yang boleh, satu, ada visi, kedua, ada keberanian dengan menggunakan posisi dan wang ringgit sebaiknya untuk adakan satu mega projek macam Plan Borneo ni yang membuat satu impact yang cukup besar, yang sampai satu Malaysia, bukannya Sabah saja boleh ada impact untuk membantu rakyat di seluruh seluruh tempat di Malaysia. Jadi bila nak luluskan tu, dia kena berani lah. Kali tu bukan saja yang hebat pasal bosku ni yang adalah dia tahu macam mana nak merangka bajet dan keperluan untuk Plan Borneo ni. Jadi ramai yang tak berani sebab dia bajet tu terlalu besar. Mungkin waktu tu orang Mahathir lihat mungkin akan jadi impact. Saya rasa lah, saya tak tahu apa fikiran Mahathir. Mungkin Mahathir ada priority projek yang lain dan juga impact cost Plan Borneo ni sangat tinggi untuk dilaksanakan. Tapi kalau you fikir dari segi kos dan keperluan kepada rakyat, kehendak bosku nak melaksanakan Plan Borneo tu, dia fikir satu, macam saya kata, kenapa tak ada tol? Kalau kita ada tol, kita boleh cepat lagi kita nak cari dana untuk melaksanakan Plan Borneo. Tapi bosku pastikan Plan Borneo ni dilaksanakan tanpa tol. Jangan ada tol di Plan Borneo ni. Sebab kalau ada tol, dia akan merosakkan impact yang positif kepada terutama rakyat yang Sabah. Bila tak ada tol ni, senang orang nak buat, nak ulang-alik, nak gunakan Plan Borneo ni. Pasti kegunaan Plan Borneo ni tinggi dan impact dia tinggi kalau tak ada tol. Dia pastikan tak ada tol. Dan juga Plan Borneo ni, bila ada kerja tu, dia pastikan kerja tu diberikan kepada orang Sabah. Dan di Sarawak lah. Jadi orang Sabah dapat satu projek yang mega, yang dengan syarikat-syarikat Sabah tu pun ada peluang kerja, dengan subkon yang ada kerja lagi. Jadi merancakkan lagi ekonomi Sabah tu dengan satu projek yang mega ni. Dan bila ada projek mega ni, yang lain dapat cari makan. Yang lain dapat impactnya. Syarikat banyak masuk Sabah, bantu Sabah. Lepas tu orang bekerja di Sabah ramai. Jadi impact dia tinggi. Dan yang terakhir adalah satu infrastruktur yang tahap dunia, international standard. Orang kata ada pemikiran Sabah ni macam belum membangun macam Semenanjung. Tapi hari ni, kalau Plan Borneo siap semua, dia ada international infrastructure yang bukan tahap Malaysia dia, tahap dunia. Jadi semua ni difikirkan oleh bosku. Bukan dia fikir satu benda dia macam terlalu mahal, kita kena tangguh. Tak. Tapi untuk bosku, bila dia
lihat ada satu projek yang impact yang tinggi dan positif untuk rakyat, dia pastikan benda tu dilaksanakan dengan cepat dan dia pandai cari fund yang mencukupi untuk pastikan projek ni jalan. Tapi hari ni bila tukar kerajaan, yang lain cancel portion projek Borneo tu, kita tak boleh salahkan bosku sebab benda tu dah jalan. Tapi bila time pelaksanaan, lain pula jadi kat bawah tu. Bila dah orang lain dapat, tukar kerajaan, orang lain pula nak. Jadi sayang lah bila kita ada niat bosku tu besar, dia nak bina betul-betul ada projek yang mengimpact rakyat Sabah. Tapi bila bawah tu dah berniat lain jadinya. Okay, alright. Silakan Kim. Nak tanya ke Kim dah lama tu. Kim nak tanya dulu ke sebelum yang lain? Ya, dah lama. Ada ke Kim? Ke nak tunggu? Apa tu? Relax tu. Tenang-tenang. Kita minum air je. Tak ada hal. Saya minum. Ramai tapi tak tahu yang mana nak tanya soalan. Boleh. Ni siapa ni? Siapa nak tanya dulu, Mak? Silakan. Assalamualaikum. Wow. Saya daripada Besut Terengganu. Lain aku tak boleh cantik lah. Saya tak nak tanya apa-apa, cuma nak minta sampaikan salam kami satu keluarga pada bosku. Terima kasih, Puan. Jangan sedih, Puan. Dan satu lagi Faham, lagi sampaikan terima kasih kami satu keluarga pada bosku kerana banyak membantu kami satu keluarga. Saya betul-betul sedih bila bosku kena penjara dan saya doakan semoga bosku cepat dibebaskan dan jadi Perdana Menteri Malaysia kembali. Amin. Dan satu lagi saya doakan semoga Barisan Nasional menang besar dalam PRN di Sabah ni. InsyaAllah. Terima kasih, Dan Puan. juga dalam PRU 16 nanti BN akan kembali menang besar dalam PRU 16 dan kembali pegang Malaysia. Terima kasih, Puan. Ada soalan? Ini dia tak ada soalan, tapi kalau saya boleh mencelah lah, apa yang berlaku kepada bosku, kita sedih ya, sangat-sangat sedih. Tapi sebab ialah sokongan rakyat macam Puan dan seluruh doa yang masih berjalan untuk bosku adalah menjadi satu semangat untuk beliau dan keluarga untuk teruskan perjuangan bosku ni. Terima kasih, Puan. Terima kasih. InsyaAllah, amin. Okey. Siapa nak soalan berikut? Siapa yang nak tanya soalan? Boleh Abang Hamid Ahmad, Pak Lang, Kim. Boleh buka mic dah. Okey, saya turun dulu, host. Baik. Okey, Okey. Badrul. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya tak boleh lah. Lain tak clear bagi ruang kepada Pak Lang. Bagi ruang kepada Pak Lang. Dengar tu gangguan. Hujan lebat. Okey, selamat. Okey. Baik, terima Hujan kasih. lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host, terima kasih rakan-rakan sahabat semua sekali yang paling hormati anda Datuk Seri Nazif ya. Datuk aja, kita- Datuk, tak ada Datuk. Kanda kita. Pak Lang ingat malam ni ada Datuk Jaja. Bersama dengan Nazif kan. Belum lagi. Nanti Badrul kena ambil jajah habis ni. InsyaAllah tu. Ya. Dia baru balik luar negara. Itu tak tahu bila dia dah sampai lah. Tu ada projek di Pekan kita paran daripada ketua bahagian kita yang Mak Datuk Haji Fakhruddin
Ketua Bahagian UMNO Pekan kita. Dan dia sebagai adun Beba di kawasan Pak Lang, dan Pak Lang berada di adun Beba di Pekan Pahang, berasal di Bawah Utara. Untuk pengetahuan Datuk Jadi Pak Lang amat rapat dengan Datuk Jaja. Jadi memang bila tengok Datuk Jaja, wajah Datuk Jaja tu rasa dekat dengan Datuk Sri Najib, terbayang wajah Datuk Ayanda Datuk Sri Ya. Berarti mana? Tolong teruskan bantu Jajar. Abang saya, sayangan saya. Kita insya-Allah kita bantu Pekan. Dan apa yang Datuk Nazir cakap tadi berkenaan dengan Datuk Sri Najib Ayanda kita, memang dia niat perjuangan dia adalah agama, bangsa dan negara kita, terutama sekali perjuangan bangsa kita lah. Dia memudahkan dalam urusan. Dan kalau Pak Lang nak cerita dalam ni rakan-rakan sahabat dia pun buat keputusan tak lama. Dan Pak Lang pernah berurusan dengan Ayanda. Dalam masa seminggu dia mengarahkan sebagai yang dia ada kuasa, dia memberi arahan dan hari ini alhamdulillah di kawasan Pak Lang di atas sokongan Ayanda dijadikan sebagai jelapang padi yang ke-9 sebagai bekalan keselamatan dalam negara kita. Walaupun rakyat kita menghina mencaci Datuk Sri Najib, tapi Datuk Sri Najib mengingatkan, dia ingat kepada rakyat dia, tak nak rakyat dia lapar, tak nak rakyat dia susah. Tetapi malangnya rakyat tidak faham dan memahami apa yang Datuk Sri Najib lakukan untuk rakyat sendiri. Apa yang Datuk cakap tadi berkenaan dengan peluang untuk masa untuk keluarga. Pak Lang pernah buat ucapan di atas stage di bahagian Pekan, dan Pak Lang mengatakan Ayanda memikirkan, terlalu banyak memikirkan tentang rakyat daripada memikirkan soal keluarga. Itu yang dekat dengan Datuk Ayanda. Pak Lang melihat itulah. Jadi hari ini dalam TikTok ni masih lagi nak membangkitkan, nak mencari isu ataupun nak memburuk-burukkan Ayanda. Tapi kami sebagai TikTokers, walaupun kami taklah dibayar dan berbagai-bagai, tapi kita sebagai ahli UMNO, kita mempertahankan Ayanda kita dan menangkiskan dan memberi jawapan-jawapan dan penerangan kepada rakyat Malaysia kita apa yang sebenarnya Datuk Sri Najib dah buat kepada anak-anak muda generasi akan datang. Dan mungkin ramai yang anak-anak muda hari ini yang tak faham, mungkin tak mengikuti, hanya mereka mendengar tumahan fitnah, itu yang mereka sampaikan. Tapi kita sebagai ahli UMNO tetap memberi pencerahan. Jadi Pak Lang amat berbesar hatilah tengok Datuk Nazif. Jadi ada kawan-kawan Pak Lang daripada Langkawi mengharapkan satu perubahan yang besarlah di Langkawi. Datuk sebagai ahli parlimen di mana, di Kuah ke di? Saya ketua bahagian. Tuan Pak Lang. Bahagian harapkan satu perubahan UMNO di Langkawi itu Datuk Nazif. Jadi dan yang kedua, yang isu yang dimainkan sekarang ni berkenaan untuk mereka nak bawa isu ayahanda kita dan ananda sekarang ni dalam isu membangkrupkan Datuk Sri Najib supaya tidak dapat teruskan senario politik yang berlaku. Bagaimana keadaan kita nak jawab berkenaan dengan cukai hasil dalam hasil itu tak dibayar dan dikenakan bilion-bilion tu. Bagaimana kita nak menjelaskan kepada rakyat kita? Ya. Okey. Ya. Pak Lang, mula-mula terima kasih daripada orang Pekan datang online juga bersama memberi sokongan. Saya percaya orang Pekan tahulah paling tahu bagaimana kepimpinan bosku dan Datuk Sri Najib sebagai seorang pemimpin dan orang politik. Beliau dah mula di Pekan tu dah lama, 23 dari umur 23 tahun lagi masuk Pekan. Dan kalaulah kita lihat sebagai seorang individu lah, kalaulah beliau dah buat salah atau ada berniat tak baik, dah lama Pekan mungkin tak memberi sokongan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, kalau saya percaya kalau bosku balik ke Pekan dalam keadaan macam mana, macam bekas banduan, beliau tetap akan menang di Pekan. Dan bukannya sebab banyak jasa
beliau di Pekat. Tapi ramai orang tahu bosku tu macam mana. Dan macam Pak Lang kata lah, bila bosku nak membantu tu, ialah mungkin orang tak nampak impact dia hari ni, tapi saya percaya satu hari orang akan sedar. Dan bila bosku nak membantu tu, dia bagi arahan yang tepat, dan dia faham macam mana nak gerakkan kerajaan ni. Kerajaan ada banyak-banyak agensi, ada banyak-banyak kementerian. Kena tahu macam mana nak dia mungkin benda yang simple, nak beri arahan yang tepat, tapi bukan semua yang satu berani, yang kedua pandai tackle kerajaan, macam mana nak menggerakkan kerajaan ni supaya benda tu cepat dan tepat berjaya. Saya kasih contoh macam UTC ni. UTC perkara yang simple je. Tapi kalau bosku tak buat, sampai mungkin nak dapat pasport ke nak buat IC ke, mungkin seminggu 2 minggu lah, macam kalau ikut cara dulu. Tapi bosku tahu macam mana nak ubah suai sistem kerajaan semua supaya menyenangkan rakyat. Dan yang paling utama lah untuk memberi arahan yang tepat supaya benda tu boleh cepat-cepat membantu rakyat. Okey, yang macam Pak Lang tanya tu memang ada dalam berita baru-baru ni. Saya pernah kongsi dalam acara untuk waktu saya turun untuk bosku punya event. LSDN ni tiba-tiba satu hari satu keluarga kena. Bosku kena satu hari, dan hari kedua seluruh keluarga bosku. Dan dalam akta LSDN ni, apa pun kena bayar. Memang tak ada ruang nak stop dari LSDN untuk memaksa orang tu untuk membayar. Jadi kalaulah LSDN boleh disalahgunakan, contoh, kita tak perlulah tengok dalam detail, tapi contohlah dalam keadaan bosku, 1 bilion tax LSDN, macam mana nak bayar? Kalau benda tu tak betul, jadi kita dalam mahkamah tu dia akan terus jalan supaya memaksa orang tu bayar. Jadi kita dalam apa kaedah dan ruang yang ada dalam mahkamah, kita cuba membantah dan untuk supaya benda ni tak disalahgunakan, sebab dalam logiknya mana ada tax LHDN sampai 1 bilion. Saya tak pernah tengok dalam sejarah, tapi dikenakan untuk bosku. Jadi dah lah macam-macam kes mahkamah dilakukan untuk jatuhkan bosku, dan akhirnya satu dah lekat. Inilah tujuan daripada awal untuk betul-betul nak jatuhkan karier politik bosku. Tapi ini adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia, dan kalau disalahgunakan pun adalah disalahgunakan oleh manusia. Kita percaya kepada Allah dan kita terus akan lawan dalam perjuangan ini. Dan akhirnya alhamdulillah ramai yang saya lihat terbuka mata. Ada yang minta maaf kepada bosku, ada yang ramailah yang mula sedar yang apa yang telah dilakukan oleh bosku ni zalim. Hari ni pun kalau dia terus buat macam ni, orang yang bersubhat tu bersamalah zalimnya. Jadi kita dengan apa ruang yang kita ada, kita akan terus lawan untuk mempertahankan keadilan untuk bosku dan keluarga, supaya insyaAllah akhirnya kita boleh
bolehlah melalui semua benda-benda pahit ni, dan dalam masa yang sama, walaupun kita harus melalui benda ini, kita terus kena perjuangkan apa yang hasrat bosku untuk yang diteruskan, untuk legacy dia, supaya dia dapat satu hari insyaAllah balik ke Pekan. Dan saya harap Pak Lang bolehlah lihat bosku dan undi untuk bosku insyaAllah satu hari bila beliau balik ke Pekan. Saya percaya dia akan balik ke Pekan, dan saya harap orang Pekan bersedialah untuk menerima bosku satu hari nanti insyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Okay, alright. Silakan, siapa lagi yang belum lagi, MR ataupun Abang Raja? Ya, saya cakap. Boleh. Okay. Nak aku dulu boleh? Okey, Nazar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Terima kasih host. Assalamualaikum semua dan selamat malam. Saya sahut seruan Datuk dalam ceramah Datuk tadi, supaya ceritakan apa yang bosku buat. Saya sahut seruan tu. Dan itulah yang saya lakukan. Dan saya dapat kecaman lah. Banyaklah kecaman-kecaman daripada PH. Kan, dia orang tak puas hati. Dan pasal isu terbaru ni pun pasal cukai pun dia orang bakar benda tu kan. Datuk lebih tahu siapa musuh kepada Datuk Najib. Saya tak payah cerita kat sini, Datuk lebih tahu. Dan siapa musuh UMNO yang sebenarnya, Datuk lebih tahu. Datuk Najib lebih tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Dan saya sedih lah Datuk. Saya ni dulu adalah orang paling benci dengan Datuk Najib. Dan saya ni dulu PKR. Dan saya pernah cerita dengan host, dengan Datin Sri Rosmah dulu. Saya pernah minta maaf dengan Datin Sri Rosmah apa semua. So, bila saya dah lihat selama lebih kurang 5-6 bulan dapat PH perintah bawah Tun Mahathir, saya nampak benda ni tak betul. Kenapa Tun yang dibenci oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba-tiba dia boleh setuju jadi PM, padahal kita lawan Tun Mahathir ni sebabkan dia zalim, tapi dia boleh angkat Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi saya fikir macam bodoh lah saya menyokong dia. So saya kaji balik, baru saya nampak saya silap. So saya berhenti, keluar dari PKR. Saya kempen lah dengan Datuk Ramis Rao dulu penyokong setia Datuk Najib, mendiam Datuk Ramis Rao. Hari ni saya sedih satu perkara lah. IHH Datuk Najib beli, dah kena jual. KTM punya tanah dekat Singapura buat hotel untuk ekonomi dah kena jual. Tanah milik Felda di Indonesia yang kita cadang nak jadikan Malaysia sebagai produk nombor 1 kita adalah minyak sawit. Pengeluar minyak sawit terbesar dunia pun dah kena jual tanah tu. Hari ini kerajaan pula bercadang nak jual Battersea Power Station dekat London. Saya nampak benda ni tak betul lah Datuk. Hari ini pun kalau kita lihat secara menyeluruh, kita punya pasaran saham tak stabil. Lepas tu kalau kita lihat lagi hari ini, reserve antarabangsa Bank Negara Malaysia tinggal 1, 2, 3.4 bilion sahaja Datuk. Saya nampak saya tak nampak lah kerajaan boleh buat apa-apa hari ini. Kalau andai kata Datuk Najib jadi Perdana Menteri pun, Datuk Najib pun tak boleh buat benda ni. Kecuali 2 penggal baru boleh buat. Kalau setakat 1 penggal, dia takkan boleh cover Datuk. Saya nampak Malaysia ni ke arah kebankrapan dengan hutang bercampur liability 1.8 trilion hari ni. Hutang negara bercampur liability 1.8 trilion. Dulu Datuk Najib baru 1 trilion. Sekarang ni dekat hampir 2 trilion Datuk. Dengan kita punya reserve bank negara tinggal 1, 2, 3.4 bilion. Dengan kita punya aset semua dah kena jual. Saya tak nampak Datuk negara ni ke arah baik. Negara ni ke arah kemuflisan Datuk. Apa pandangan Datuk? Itu yang saya cakap bila baru saya cakap yang antara tuan nama siapa? Saya MR. Mr. MR lah. Saya Nazar sama dengan host. Saya daripada UMNO bahagian Gombak. Nazar daripada Gombak tu, bahagian Gombak. Okey. Baru saya kata yang hikmah yang saya lihat daripada ni adalah macam saudara Nazar sendiri boleh terbuka hati dan sendiri lihat. Kalau dulu mungkin Nazar di dalam parti yang lain dah mungkin banyak input supaya untuk membenci dengan UMNO, benci dengan bosku. Tapi bila dah melalui semua ni, baru orang boleh faham. Begitu dengan anak muda. Mungkin orang dulu tergerak nak tukar kerajaan, nak tukar BN. Tapi
tukar tu boleh menjadi tukar kepada yang lebih teruk. Orang fikir tukar tu lebih baik, tapi sebenarnya boleh jadi lebih parah. Macam sekarang, dulu orang kata 600 bilion dah nak muflis, nak bankrupt kan. Saya dah baca, saya baru cakap tadi. Tapi sekarang dah macam Nazar sikit cakap sendiri, hampir 2 trilion. Jadi kenapa kita tergerak juga nak masuk balik politik ni? Sebab kita punya masa depan ni, kita rasa macam kalau tak buat sesuatu ni, masa depan kita tergadai. Mungkin tak payah tunggu anak cucu lah, kita sendiri nampak negara kita bankrupt. Nauzubillah lah, sebab saya tak nak lihat negara kita ke arah tu. Tapi kalau kita rasa bila dalam keadaan ni kita tak buat sesuatu, mungkin dia akan terjurus jadi ke arah tu. Jadi betul, saya bimbang. Saya lihat ekonomi, bila saya tengok tu, kita boleh ada bajet yang terbesar, tapi kita sebenarnya tak cukup wang masuk untuk menumpang, untuk menampung bajet yang sebesar yang kita target. Jadi kalau ada, saya pernah lihat satu artikel atau TikTok yang kalau kita nak menampung bajet yang cukup besar ni, setiap hari kena pinjam 50 juta. Mana nak cari duit 50 juta setiap hari untuk cover balik? Orang boleh benci dengan orang politik, boleh benci dengan individu, tapi realitinya yang kalau kita tengok keadaan negara, kita cukup bimbang, ya. Macam saya kata, kalau nak rosakkan negara ni, cepat je, sekejap je. Pinjam duit tiap-tiap hari, bankrupt lah. Dan kalau setiap tahun tak cukup duit, kita pinjam atas pinjam, lama-lama muflis juga. Jadi saya lihat, ya, kita dalam politik ni pun untuk cuba membantulah untuk membuat sesuatu supaya Malaysia ni boleh pulih kembali lah. Kalau bukan ke arah yang terus pulih tu, mungkin lebih baik daripada ke arah terus menampung hutang yang terus membebankan. Sebenarnya ramai yang kesal balik pasal GST ni. GST ni adalah satu sumber yang terbaik untuk kerajaan untuk kurangkan hutang dia. Bukan saja untuk kurangkan hutang, untuk teruskan pembangunan BRIM dalam sejarah Malaysia. Bila lagi dapat duit masuk dalam akaun ni? BRIM itulah adalah satu-satunya dalam sejarah Malaysia. Rakyat boleh terus rasa duit masuk dalam akaun dan boleh belanja di mana-mana kedai. Dan itulah perbezaan yang besar daripada apa yang kita boleh lihat dulu dan sekarang. Dan Datuk, ya. Saya mau mentilah Datuk. Sebab lain saya teruk sangat Datuk. Minta maaf Datuk. Okey. Terus. Saya orang kecam Datuk Zahid. Orang kecam Datuk Zahid Datuk orang kecam Datuk Zahid. Orang cakap Datuk Zahid tak buat apa Datuk. Saya pun tak tahulah Datuk nak cakap apa kan. Tapi walau bagaimanapun, hari ini Datuk Zahid jadikan Datuk Megat ketua bahagian saya selaku Setpol. Dulu Datuk Zahid Setpol kepada Datuk Najib. Sekarang ni Datuk Megat Setpol kepada Datuk Zahid. Dan waktu Datuk bertunang tu hari, Datuk Megat ni adalah orang yang diberi amanah. Betul tu Waktu Datuk bertunang itu hari, Datuk Megat adalah orang yang diberi amanah oleh Datuk Najib. Kenapa bukan orang lain? So saya tak nampaklah Datuk Zahid ni akan khianat Datuk Najib. Sebab orang kepercayaan Datuk Najib tu hari ini ada setiausaha politik kepada Presiden UMNO. Jadi saya pun cover jugalah bagi tahu, tapi orang tak percaya juga kata Datuk Zahid ni khianat kepada Datuk Najib. Saya pun tak tahulah apa pandangan Datuk. Lagi satu saya bagi tahu, sepanjang 9 tahun Datuk Najib jadi Perdana Menteri, kos haji tak pernah naik Datuk. Apa arahan Perdana Menteri dekat Menteri Agama? Ketika itu Datuk Seri Jamil K. Baharom, dia cakap setiap kali Datuk Seri Jamil K. Baharom jumpa Datuk Najib nak naikkan tambang, dia bagi tahu jangan naikkan tambang, biar macam tu you carilah duit macam mana pun. You cari duit ikut lain. Jangan naikkan tambang. 9 tahun Datuk, kos haji kekal macam tu, tak naik langsung. 9 tahun. Bahkan kita boleh taja jemaah haji percuma. Jadi benda ni paling penting sekali untuk umat Islam tu.
Pandai, bijaknya Perdana Menteri ni, dia letakkan bebanan tugas itu kepada menteri. Dia tak letak kepada rakyat, Datuk. Dia tak naikkan. Dia cakap biarkan macam tu, kamu cari duit. Sebab kamu ada jawatan menteri, kamu yang kena cari duit. Nampak bijak Datuk Najib. Itulah yang saya dapat dekat podcast Apa Cerita Bosku yang Datuk Seri Jamil Kebaharu cakap sendiri. Apa pandangan Datuk? Okey, yang kita cakap pasal Dato' Megat dulu. Okey, ramai tak tahu. Memang Dato' Megat tu orang bosku. Dan Zaid sendiri yang minta kepada Daddy yang dia nak orang bosku untuk menjadi setpol dia. Dan Dato' Seri Najib calonkan Dato' Megat. Itu yang Dato' Megat bersama dengan Zaid. Dan saya, ramai orang tak tahu yang pilihan Dato' Megat tu datang daripada bosku dengan Zaid punya perbincangan yang dia nakkan orang bosku bersama dia supaya dalam perjuangan nak bebaskan bosku tu, dalam segala inisiatif dan proses, orang bosku bersama dengan Datuk Seri Zaid. Dan saya tahu apa yang mereka lakukan bukan senang ya. Benda ni tak boleh selesai dalam satu hari, tapi kita balik kepada kekuatan UMNO sendirilah. Kita nak push sangat pun, kita ni bukan kerajaan, bukan kita, UMNO bukan kerajaan. Dan banyak lagi benda yang bila Datuk Seri Zaid buat tu kita tak dapat nak kongsi ya. Tapi sebagai keluarga kita nampak usaha tu, dan kepercayaan tu, kalau saya boleh cakap di sini, tak ada orang lain yang perlu yang ada kepercayaan yang sebaik kepercayaan yang telah diberikan kepada Zaid. Kalau there's no one else that can replace him lah. I think yang Datuk Seri Zaid ni dia adalah orang tepat sebab dia bersama bosku lama, dan kepercayaan tu telah bukan saja diberikan kepada Datuk Seri Zaid, dan orang bosku bersama dia. Dan mereka tahulah proses tu macam mana, dan segala, bukannya jalan tu jalan yang lurus, berliku-liku dan macam-macam rintangan dengan plan A, plan B dan sebagainya. Dan tapi kalau orang lain tu mungkin dia takkan jadi sebaik yang saya percayalah. Yang paling wajarnya adalah orang yang dekat pada bosku macam Zaid ni, dan dia pun Presiden UMNO. Dan balik kepada isu haji ni, itulah beza seorang pemimpin yang tahu macam mana nak jaga rakyat dan macam mana kuasa tu boleh digunakan dengan baik untuk berikan kebaikan kepada rakyat. Sebenarnya hari ini bila kita lihat macam-macam benda yang tak baik lah, macam kata contoh haji ni dan kos sebagainya, banyak yang pemimpin kita dan bosku telah lakukan yang orang tak nampak. Bila hilang benda tu, baru kita okey, mereka sebenarnya dah menjaga kepentingan rakyat dalam haji ni dah lama sebenarnya, dan baru dah dapat lagi kenaikan, bukan saja kenaikan kos haji tapi pulangan haji paling teruk, baru orang boleh bandingkan. Inilah change yang saya katakan, yang ramai daripada anak muda nak perubahan, tapi perubahan tu boleh menjadi perubahan yang tak baik. Begitu macam di Sabah, orang kata orang parti baru, yang parti daripada Sabah lebih baik, diorang tahu nak jaga macam mana orang Sabah. Apa bukti dia? Apa track record mereka? Mereka tak pernah pun nak jaga selama Barisan Nasional. Yalah, walaupun kita pun ada pemimpin, mungkin ada yang tak sempurna, tapi dalam masa kita bersama dengan orang Sabah, UMNO di Sabah, menjadi Ketua Menteri di Sabah, okey lah, saya tengok Sabah ni tak adalah macam masalah yang besar berlaku, dan
apa-apa isu yang timbul bolehlah kita tangani bersama. Tapi kalau nak kata parti baru yang tak ada track record, yang tak ada hubungan yang baik dengan Semenanjung, nak tiba-tiba kata boleh lebih baik daripada apa yang UMNO lakukan tu, susah saya nak percaya lah. So saya harap orang Sabah tu pilihlah pemimpin yang betul-betul mereka boleh percaya. Okey, alright. Abang Raja boleh? Dah tadi tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Raja. Okay. Nama saya Nizam. Saya minta maaf kepada keluarga Datuk Seri Najib. Saya pun antara orang PKR yang sering kali menghentam Barisan Nasional ketika memerintah. Tetapi ada beberapa part yang saya setuju tentang Datuk Seri Najib, iaitu UTC. Cuma klinik satu Malaysia tu saya ada sikit ada sikit salah faham lah kat situ. Okay, BRIM memang saya setuju. GST pada permulaan saya tak setuju, dan penghujung GST tu saya nampak ada kebaikan GST. Sebab pada permulaan saya kata GST ni yang memberi kesan adalah rakyat. Tapi orang kaya, peniaga-peniaga tetap dapat claim GST. Ini tak betul saya cakap. Tapi bila dah penghujung sebelum 2018 tu saya nampak ini satu kelebihan GST. Maknanya kita dapat cukai, kita betul-betul bayar cukai. Company tak boleh tipu. Walau macam mana pun kau nak tipu, dalam resit ada tulis berapa cukai yang rakyat bayar. Itu yang dapat dekat pada kerajaan. Berbeza dengan sekarang ni SST. Siapa yang tahu berapa banyak yang kita bayar? Berapa banyak company bayar balik pada kerajaan? Tak ada siapa tahu. Tentang klinik satu Malaysia, pada peringkat awal saya kata kenapa nak kena buat klinik satu Malaysia sedangkan kita ada klinik-klinik desa. Buka klinik desa 24 jam. Kenapa nak klinik satu Malaysia? Akhirnya kakak saya bagi tahu klinik satu Malaysia, anak dia demam, dia pergi klinik satu Malaysia bayar RM1, dah dapat ubat, dah balik-balik, dah boleh rehat. Tak perlu nak ke hospital, tak perlu nak pergi klinik swasta yang mahal. So saya kata betul, ada kebaikan yang Datuk Seri Najib buat. Tapi kita ni terlalu taksub dengan bakal pemimpin kita, Datuk Seri Anwar. Apa pun kita nak jatuhkan kerajaan ni, kita nak Anwar naik. Akhirnya bila Anwar naik, saya tak nampak satu inci pun kebaikan dia buat demi rakyat. 3 tahun dia memerintah. Apa yang dia buat demi rakyat? Apa 3 tahun? Pembangunan apa dia buat? Kemajuan apa dia baik pulih? Sistem apa yang dia baik pulih? Kita tak nampak 3 tahun. Tapi saya tetap hari ni sikit lagi. Saya walaupun hari ni saya tetap tidak boleh menyokong Barisan Nasional sebab dia bersama dengan DAP. Soalan saya, sekiranya ada 2 soalan Yang soalan pertama, sekiranya Datuk Seri Najib berjaya dibebaskan, adakah Datuk Seri Najib ingin bertanding sebagai ahli parlimen untuk memegang jawatan sebagai Perdana Menteri lagi sekali atau tak? Soalan yang kedua, anda yakin ke UMNO hari ini bersama PH lebih kuat? Okay. Ni tak ada ni. Waktu sokong Anwar tu boleh bersama DAP. Sekarang BN dengan DAP tak boleh sokong BN ni. Double standard ni, double standard. Datuk. Abang Raja ni macam saya, Datuk. Abang Raja ni macam saya lebih kurang. Dulu dia sokong PH, dia sokong. Teruskan. Okey, jadi saya tak boleh jawab untuk Datuk Seri Najib. Tapi saya tahu dalam hati dia nak tengok UMNO ni naik balik lah. Apa yang dilihat ni memang UMNO bukan macam dulu, dan ramai daripada kita dalam UMNO ni dan rakan-rakan tahu yang bukan yang Datuk Seri Najib memerlukan UMNO, tapi UMNO memerlukan Datuk Seri Najib. Jadi untuk kerjaya politik beliau, berapa jauh dia nak pergi, biarlah dia jawab sendiri bila dia keluar, insyaAllah. Tapi saya percaya dalam hati beliau masih ada hati pejuang. Dia nak, ada banyak benda dalam hati belum
belum selesai tu. Dia nak buat kebaikan yang besar untuk Malaysia tapi belum tercapai. Setiap kali saya tanya dia pasal politik, saya dapat jawapan macam tu lah. Tapi jadi saya tahu banyak lagi beliau nak membantu dalam politik, dan dia perlu bersama kita dalam UMNO untuk mencapai maklumat beliau untuk bangunkan balik UMNO dan bangunkan Malaysia balik. Yang last tu, kalau bersama PH UMNO lebih kuat tu, sebenarnya kalau tanya balik dalam bahagian-bahagian, dan saya pun tanya dalam bahagian saya sendiri, Langkawi, ramai yang nak kita UMNO pergi solo. Ini memang hasrat daripada akaun. Bukan yang kita nak tak suka dengan PKR atau PH. Memanglah DAP tu dah memang ada isu, tapi kita ini pasal maruah parti kita sendiri. Saya fikir panjang pasal benda ni. Kenapa hati saya memang nak UMNO solo? UMNO solo sebab kita biarlah kita nilai, biar rakyat pun nilai kekuatan kita dan posisi kita sendiri. Baru kita tahu UMNO ni dalam 4-5 tahun dalam kerajaan bersama PH ni, rakyat masih sayang atau tak. Baru kita tahu kalau ahli kita sendiri, rakyat Malaysia nak UMNO kembali atau tidak. Kalau kita bersama PH, boleh kita menang kerusi lebih. Adalah percaturan calculation di mana yang PH tambah BN ada chance nak menang lebih tinggi. Tapi selama ni pun UMNO tak ada masalah bergerak solo, lawan solo. Apa beza dia BRN 16 ni kalau kita nak pergi solo? Kita bukan tak pernah pergi solo, setiap kali pilihan raya kita pergi solo. Jadi kenapa kali ni mungkin kita bukan macam dulu, tapi kenapa kali ni kita tak boleh pergi solo? Untuk saya masih susah nak terima kenapa kita tak boleh pergi solo. Dan biarlah kita pergi solo dan tengok macam mana rakyat lihat kita. Dan selepas itu boleh kita lihat kalau kita perlu gabung, kalau kita nak bersama dengan parti mana-mana pun, kita kena terbuka. Kita kena terbuka, dan baru situlah untuk menjadikan satu kerajaan yang bersama. Dan saya percaya pun next round kita perlu ada partner, kita perlu ada parti lain yang bersama kalau kita nak tubuhkan kerajaan. Okey, tapi biarlah kali ni kita pergi solo dulu, dan kita lihat selepas itu nak ke mana. Itulah perasaan peribadi saya lah untuk sebagai saya parti. Jangan tambah dulu, jangan tambah dulu sekejap. Saya nak tanya sebab kita dah 1 jam 30 ni, kesian Datuk. Datuk boleh lagi kita ada 1.1 tadi tu. 1.1K. Satu soalan satu soalan. So macam mana rekod kami ni? 1.1K tinggi atau rendah? Lagi cantik tu sekarang ni, view cantik lah. Cantik. Soalan last. Okay. Saya minta panjang tolong sangat, satu lah. jangan panjang sangat. Short je. Muafakat Nasional 2.0 berjaya atau tidak? Okey. Saya percaya. Bijak host, saya nak bagi pesanan penaja Datuk. Kadang-kadang Datuk di media sosial ni ada musuh yang cuba menangguk Yahya Giroh. Okey, teruskan Datuk. Okey. Tak payah jawab. Tak. Okey, untuk saya dia dah tunjukkan kalau kita nak buktikan kita Parti Melayu nak bersatu, pernah kita boleh, bukannya tak boleh dulu kita boleh dengan PAK, sekarang kita boleh dengan PH.
dengan DAP pun kita boleh. Jadi ke depan UMNO kita terima yang macam yang saya kata, kita kena ada kematangan politik yang kita boleh bersama dengan mana-mana parti politik. Jadi saya lihat untuk generasi akan datang, kita tak boleh ada politik macam dulu. Kita kamu-kamu, kita tak boleh bersama. Tapi sebab landscape politik dah berbeza, kita walaupun pernah musuh, kena terima. Kalau kita bandingkan dengan macam Indonesia, mereka dah boleh bertukar-tukar parti politik untuk bersama untuk menempuk kerajaan. Akhirnya, kalau ada objektif yang sama, mereka boleh bersama untuk mendapat kerajaan supaya negara boleh terus berjalan. Jadi kita kena ada pemikiran yang jangka masa panjang. Kalau tak, sampai bila pun kita akan ada pergolakan politik di mana yang akhirnya yang rugi adalah rakyat. Orang akan lagi benci dengan orang politik ni. Orang dah benci dah, yang tambah benci lagi nanti. Okay, alright. Boleh lagi ke? Okay. Satu dua last lah. Okay. Satu dua last. Ada 3 orang. Ada 3 orang belum tanya soalan. 3 orang lagi. Okay, 3 kita habiskan lah. Dan tutup. Korang keluarkan soalan korang yang bertiga ni. Datuk jawab terus jalan. Okay, silakan. Jangan short and sweet. Hamba dengan Baba. Teruskan. Okay, alright. Betul, saya rasa baik kita tanding solo tu. Kalau main bergabung ni sakit kepala. Betul. Sebab benda kita kena meyakinkan PRU 16 ni kita akan bertanding solo, biar kita bagi solo tu. Jangan nak masuk PN ni apa semua ni mengarut tu. Jadi masalahnya sekarang kita perlu ke depan. Jangan harapkan orang. Betul. Saya setuju bila saya ada rasa yang kalau walaupun orang kata lebih ramai parti boleh dapat lebih ramai undi, tapi saya ada rasa yang kalau kita solo ramai akan balik kepada UMNO lagi. Ya, betul. Tapi itu perasaan saya lah. Sekarang ni saya tengok pun dah banyak berkucak kacir pasal UMNO. Sebab tu kita nak bangun UMNO balik, kita bersihkan nama UMNO balik. Betul. Kita jangan harapkan orang tu, jangan bagi impian dekat orang tu, kita jalan terus tu. Betul. Terima kasih. Kita jangan bagi muka dengan orang ni. Dia orang dah naik muka. Macam-macam saya tengok. Ya. Ada soalan ke? Tak ada soalan. Boleh soalan. Kalau saya rasa kalau yang kat Sabah ni saya rasa boleh menang tu, tapi jangan campur dengan JPRS. Lagi teruk orang. Okey. So ada soalan. Terus bagi soalan. Kalau ada soalan kot. Sekejap. Panel minta tolong Datuk dah pening ni. Datuk dah 1 jam setengah bercakap ni, minta tolong. Okey. Soalan. Nak jawab sikit. Okey. Zack. Okey, terus. Okey. Okey. Assalamualaikum Datuk. Zack tunggu dulu. Sabar. Bagi aku dulu, hangpa sabar. Zack, terus soalan Zack. Terus soalan Zack. Okey Datuk, 24 hari bulan ni kita ada pembicaraan kes addendum. Yes. Okey, apa yang pendapat Datuk tentang 24 bulan ni? Adakah Datuk Najib ni akan dapat titah addendum untuk tahanan rumah? Kejap tu. Abang Master boleh tak terus soalan? Tak apalah, Datuk rangkumkan tu, kesian Datuk nak tunggu. Abang ni boleh. Terima kasih host. Assalamualaikum Datuk, host dan semua dan juga view di bawah. Soalan saya ni spesifik sikit. Okey. Bentuk macam penerangan tapi dalam soalan. Saya nak tanya, Datuk Sri Najib Razak ni dia menjadi menteri seusia awal 26 ke 25 tahun sebagai MP Pahang, kalau tak silap saya lah. Dan kita tahu Najib Pahang tu banyak harta pusaka dia, dengan emas dia, dengan balak dia. Kemudian beliau dimasuk dalam pusat sebagai menteri
Pendidikan, Menteri Pertahanan. Itu punya jadi timbalan Perdana Menteri dan jadi Perdana Menteri. Kenapa Datuk Najib menunggu seusia 70-an baru nak sakau sebagai Perdana Menteri? Kenapa dia tak sakau ketika dia awal muda usia, yang mana masa usia saya muda-muda dulu pun saya kejar duit macam-macam, tak kira halal haram tu. Kenapa setelah dia berusia sebagai Perdana Menteri baru nak sakau? Ini soalannya. Datuk jawablah dengan Datuk dan yang lain-lain fikir sendiri. Itu je. Okey, boleh. So, ada last satu lagi Ada. Itu je. Itu je tu. Okey, Datuk, saya nak tambah last ya. Apa harapan Datuk kepada UMNO dan juga Barisan Nasional di masa akan datang? Okey. Okey, host minta izin Datuk. Datuk kena buat comeback for Najib Razak bersiri je Datuk. Kena buat jelajah Najib Razak. Kena buat benda ni Datuk. Okey. Okay, so saya merangkumi semua. Host yang pertama tu Dendam. Okay, so ini perasaan peribadi saya lah. Sebenarnya apa-apa yang diputuskan untuk dibincang mahkamah ni tak bolehlah kita bincang terbuka macam ni. Tapi dalam hati saya ni, kalau dia orang nak kasih tahanan rumah dan melalui addendum ni dah lama dah dia orang kasih. Tak sepatutnya kita harus melalui appeal, nak lawan mahkamah tinggi, appeal court dan persekutuan cuma untuk nak buktikan kewujudan addendum ni. Ini memang kerja gila lah. tak sepatutnya. Kalau saya baru jumpa dengan Tengku Razali beberapa hari lepas, addendum tu adalah titah tuanku. Kalau orang tak ikut tu dah murka, it's treason, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi benda tu sepatutnya telah dilaksanakan hari tu lagi. Tapi inilah bukti realiti yang kita ada hari ini. Dan saya cukup kecewa lah yang benda ni boleh berlaku macam ni. Dan saya rasa addendum ni tak nampak cahaya di akhir jalan. Dan macam abang kita kata, saya pun tanya soalan yang sama lah. Kalaulah orang manusia ni sifat dia kita tahulah. Kalau dia perompak, kita tahulah dia perompak daripada awal. Kalau dia nak sakau, dia dah sakau daripada dulu lagi. Dia dah, kalau dia kaki curi, dia tak curi sekali, dia akan curi setiap kali. Tapi takkanlah dia tunggu pegal kedua di DPM, dia tunggu 1MDB baru nak sakau. Itu kerja gila juga. Sebab bosku dah dalam kerajaan dah lama dah. Kalau dia nak jadi nak rompak macam-macam peluang dalam Kementerian Pertahanan lah di Pahang. Tapi sebab orang nak percaya apa yang dia nak percaya. Macam ada yang saudara kita kata, bila dah tak sup tu, percayalah apa-apa yang dia nak percaya. Saya tahu ayah saya sendiri, dia tak ada lah nak mencuri untuk kepentingan diri apa yang dia boleh dapat. Dan kalau dia curi pun orang nampak. Tapi yang akhirnya kita masih tertanya, semua nak disalahkan atas bahu dia. Semua yang menjadi saksi boleh terlepas. Makan duit pun jadi saksi terlepas. Macam mana boleh jadi macam gila macam ni? Jadi saya pun sekarang pun frust juga. Tapi yalah, kita terima macam mana keadaan dia macam tu. Tapi saya tahu ayah saya, dan walaupun
dia dituduh macam-macam, dia mencari jalan dan dia percaya kepada Allah dan dia terus mencari jalan untuk membuktikan beliau tak bersalah. Yang sebelum tu Alan tanya sekali lagi Alan. Alan, balik soalan balik Alan, sorry. Okay, so Tok. Okey. Apa harapan Datuk pada UMNO dan juga Barisan Nasional pada masa akan datang sebagai Datuk pemimpin muda pada hari ini? Ya, so kita nak harapkan UMNO dan BN untuk menjadi majoriti macam dulu jauh. Jauh, banyak dah perbezaan. Bukan saja UMNO lah, mungkin MCA, MIC pun dah lain dah daripada awal. Saya ingat dulu kan, macam mana pun keadaan UMNO akan tetap boleh tubuhkan kerajaan. Sekarang dulu bukan isu simple majority. Isu dulu adalah majority besar atau simple majority. Jadi sekarang ni kita nak jadi dalam kerajaan pun dah cukup susah. Tapi harapan saya adalah kita UMNO ni boleh menjadi satu parti yang boleh menyatukan parti-parti lain. Apa yang tidak hilang dalam ingatan saya dan juga hati saya yang UMNO ni kalau ada dalam kerajaan dia masih ada faktor dan mereka dalam UMNO ni memang ada satu sistem yang terus kita kena salurkan bantuan kepada rakyat. Terus kalau kita dalam kerajaan ni kita berfungsi untuk bantuan tu boleh disalurkan atau kita boleh stabilize kerajaan ni supaya bantuan tu sampai kepada saluran-saluran yang tertentu dan juga yang diperlukan. Jadi biarlah UMNO ni menjadi satu parti walaupun bukan majoriti yang boleh menyatukan parti-parti lain supaya Malaysia ni boleh terus jadi stabil. Dan saya percaya kalau UMNO ada dalam kerajaan, ramai yang bukan rakyat Malaysia dan di luar dan akan lihat lebih yakin kepada Malaysia ni sebab UMNO ada. UMNO ni apapun orang nak kata dah kuno ke, nak pupus ke, dah hati tu saya tak percaya. UMNO ni macam kita punya sejarah takkan pudar, takkan hilang. Sebab UMNO ni selagi ada UMNO mesti ada orang yang masih sayang UMNO. Sebab tanpa UMNO ni tak adalah merdeka, tak adalah kita sampai tahap ini di Malaysia. Jadi saya percaya UMNO tetap ada role to play dan tetap ada hati di dalam setiap orang Melayu. Jadi untuk satu pergerakan untuk seluruh Malaysia, untuk Bosku, saya rasa biarlah kita tunggu Bosku. Saya pun akan pergi Sabah habis ni untuk bantu rakan-rakan di sana, dan habis tu ada PAU, dan biarlah kalau apa pun pergerakan untuk Bosku, saya tunggulah arahan ayahanda dan Bosku supaya kita gerak samalah dengan nakoda Bosku dan harapan dia. Sebab saya tahu dulu pun kita pun nak ada pun saya tertanya kenapa tak pergi jalan kan, kenapa tak buat suara besar untuk nak bebaskan Bosku, tapi itu bukan hasrat dia. Jadi biarlah ke depan ni kita tengok apa rancangan Bosku dan mungkin ada ada gerakan untuk teruskan lagi lah untuk kita berjuangkan untuk Bosku. Apa-apa saya akan kongsi nanti dengan host
supaya kita terus berjuangkan untuk bosku bersama kita, insyaAllah. Kita boleh buat lagi tu, live lagi sekali macam ni tu. Ramai tu. Dulu semua malu. Tapi tiba-tiba ni semua nak naik tanya kan. Dia dah nampak Datuk tu pada diorang ni semua. Dan diorang rasa macam bolehlah tanya soalan. Tapi itulah sebab masa pun tak izinkan. Datuk pun nak kena rehat. Datuk nak ke Sabah hari Jumaat tu Ya, insyaAllah Jumaat saya ke sana. Repap untuk ni je. Cuba nak tanya sikit je tu, apa sedikit pesanan kepada semua rakyat Sabah yang rindukan bosku dalam mereka menjalankan tanggungjawab mengundi pada 29 hari bulan November ni tu. Sila sikit je tu. Okey, kepada rakan-rakan yang bersama yang sampai ke akhir live kita sini, terutama rakan-rakan di Sabah, saya terima kasih lah. Saya percaya semua yang ada live bersama kita hari ini adalah sedikit sebanyak penyokong bosku, rindukan bosku dan betul-betul sayang dengan Datuk Seri Najib. Apa yang diperjuangkan oleh beliau adalah melalui parti UMNO ini. UMNO, kalau orang nak salahkan parti Semenanjung ke atau apa-apa isu, tak ada salah dengan parti. UMNO tu cuma satu platform, dan bila kita jalankan UMNO di Sabah ni, semua wakil rakyat dia orang Sabah, walaupun dia adalah parti Semenanjung. Dan bila kita ada parti Semenanjung bersama dengan calon-calon wakil rakyat Sabah ni, baru kita ada satu platform yang dekat bersama, dan kita ada kerjasama yang utuh, dan kita boleh memahami rakan-rakan di Sabah, dan baru kita daripada Semenanjung boleh betul-betul membantu dan bekerjasama untuk kita bangunkan bukannya Sabah, seluruh Malaysia ni. Saya tak percaya yang jalan untuk satu parti saja daripada Sabah adalah jalan yang terbaik. Mungkin orang kata Sabah for Sabahan dan orang Sabah kena jaga orang Sabah saja. Itu tak betul. Selama ini yang kita perjuangkan adalah untuk Malaysia bersama. Dan dulu pun bosku perjuangkan satu Malaysia. Dan orang Sabah cukup suka dengan satu Malaysia itu. Malangnya kita tak dapat teruskan visi dan misi satu Malaysia itu. Tapi tak semestinya misi itu hilang. Jadi hasrat tu untuk satu Malaysia itu masih ada. Dan kalau kita sayangkan satu Malaysia, biarlah kita bersama dengan UMNO untuk kita betulkan lagi keadaan, dan biarlah kita bersama dalam UMNO ni supaya kita menang di Sabah ni dan kita kuat balik di Semenanjung, dan insya-Allah saya percaya bosku boleh bersama dengan kita bila beliau keluar nanti. Dengan itu thank you host. Terima kasih banyak semua. Okey. InsyaAllah kita jumpa dalam live yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk. Okey, saya bukan ada apa-apa. Bang, Okey, boleh. Cakap je kalau tak payah soalan, cakap. Lah, Bazrul, okey cepat Bazrul. Tak payah soalan. Bazrul nak cakap apa? Kita dengar. Okey, saya cakap secara pribadi, saya sayang dengan bosku. Apa yang berlaku terhadap bosku, saya memang sayang dia, saya mengikuti apa yang berlaku. Contohnya beliau menjadi Menteri Pertanian, Menteri Pelajaran. Dia dapat mewujudkan sarana perguruan itu sendiri, cara kediaman dan sebagainya. Itu adalah satu aset yang ada kepada Kementerian Pelajaran itu sendiri sampai ke hari ini kita dapat lihat. Yang kedua, semasa beliau menjadi Menteri Pertahanan sampai kini Kementerian Pertahanan itu ada aset dan sebagainya. Itu kita nampak tu. Itu jasa tu tak boleh dilupakan. Dan yang ketiga, apa yang berlaku tentang pembangunan track itu yang kita nampak. Dan yang keempat, apa yang dia lakukan tentang kereta api laju antara Batu Cape ke Kota Baru itu sendiri. Itu satu kesan yang amat mendalam bagi saya. Kalau katakan Malaysia di sini tak jatuh, kita akan ada aset 10 bilion setahun tentang pengangkutan tentang apa yang berlaku.
Dan kita akan dapat yang satu saja yang saya rasa kerugian besar kepada negara tentang pelabuhan di Tok Bali. Pelabuhan di Tok Bali itu tak dapat dijalankan sampai kali ini. Kita kerugian 30 bilion apa yang dinyatakan oleh bosku. Saya memuji sikap bosku yang berserang, yang berani berhadapan tentang apa yang dilakukan. Itu mesti ada satu kejayaan yang besar. Contohnya apa yang berlaku, kita tak dapat membina pelabuhan Tok Bali. Kita kerugian sebanyak 30 bilion diambil oleh Thailand itu sendiri. Contohnya di Sokla tentang pelabuhan itu sendiri. Ini kenyataan itu. Bukan saya kata saya nak memuji sikap Datuk Seri Najib Tun Razak adalah membantu rakyat Malaysia khususnya pejabat awam maupun sektor GLC dan sebagainya. Ini kenyataan. Saya kena puji dia. Sebab apa? Saya dulu pencen saya 355 Datuk. RM335. Tapi kini pencen saya melebihi pada itu. Atas hasil usaha yang dibuat oleh bosku semasa beliau menjadi Menteri Pertahanan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk dan saya nak minta maaf pada keluarga dan sebagainya jika saya tersilap bahasa dan sebagainya. Tapi itulah satu pujian yang saya kena beri. 100%. Kalau boleh 120% pun insyaAllah. Saya kena terima itu. Sebab apa? Pemikiran bosku dalam saya kata lihat dua tusuk tubuh yang saya hormati. Yang pertama Tun Abdul Razak kerana membantu Melayu mewujudkan faedah perkara dan sebagainya. Yang kedua bosku membantu rakyat Malaysia di segi apa? Bantuan BRIM dan sebagainya. Dua kenyataan saja. Saya memuji keluarga Datuk membantu rakyat Malaysia sampai kali ini ada jasa yang dapat kita sampaikan ini Datuk. Okey, Allahuakbar Datuk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk, sebelum Datuk turun, Datuk turun, saya buka lagu tadi. Datuk naik tadi, saya buka lagu. Okey. Semangat. Jadi saya penutup lah. Minta maaf Badul dan panel. Dia begini. Sebenarnya kita kehilangan bosku iaitu permata yang sangat indah. Tetapi telah dibenam dengan fitnah dan hasutan. Sampai sekarang mereka masih lagi no stop. Masih lagi memainkan. Tetapi apabila hujan Datuk tentang kita dinding keputusan mahkamah tak lama lagi itu, saya nampak riak muka Datuk ni macam agak-agak tipis lah. Kerana untuk membunuh karya Datuk Najib itu masih lagi tetap berlaku dalam keputusan. Wallahualam. Tetapi itu hal mahkamah. Okey Bazrul. Off pasal Datuk pun nak rehat. Okey. Sabar. Saya terima kasih dapat input dan cerita-cerita pasal bosku. Terima kasih semua yang berkongsi pasal bosku. Saya percaya kalau beliau pun boleh dapat. Kita ni ada recording nanti saya boleh share dengan bosku. Kita share dengan saya, insyaAllah. Saya BTT. Saya percaya kalau bosku boleh dengar daripada semua yang telah kongsi pasal jasa-jasa beliau, dia akan gembira lah orang ingati beliau. Terima kasih. So